time tu kebetulan tak ada orang yang boleh buat scene tu. Stun tak ada. Tu tiba-tiba dia kata, "You boleh buat tak? You ada pengalaman tak? Sebab you orang silat mesti tahu cara jatuh apa semua kan." So dia kata, "Tengok gaya, tengok tingkat berapa." Tiba-tiba dia kata di tingkat 3, tapi ada tali, ada equipment apa semua. Okey, kita try dulu. Lepas tu maksudnya daripada tingkat 3 tu kau jatuh ke bawah? Jatuh ke bawah tu ada tilam. So ada tilam. So since tu kamera daripada bawah macam ni, dia tengok kita jatuh. So kita cara jatuh tu lah. Kena pandai cara untuk kita. Tapi dia jatuh tu laju ke slow? Jatuh tu slow lah sebenarnya. Tapi sebab kita nak imbangkan badan, nampak kita terkuak macam tu. Macam kita tak ada tali. Sebenarnya ada tali. Bila position yang sebenar ada tali, kita jatuh tegak. Tapi kita nak jadikan melintang macam tu, macam tak ada tali. Okay, faham betul. Dia watak pilih ekstra ni, kau tak boleh pilih. Dia kerja jadi polis pun kau, yang jadi penjenayah pun kau. Tahu macam kau sini. Sebab ekstra biasa pakai cover. Yalah, sekejap lagi dia tengok, ni Mamat ni mati dah tadi kau Mamat ni tembak mati kat sini, lepas tu dia meletup kat sini. Kan ni kena tembak kat sana. Tak pasal.